Animasi ini adalah bab 8 subjek sejarah tingkatan 1 by otak kita. Sebelum fajar Islam menyingsing, semenanjung tanah Arab diselubungi zaman yang dikenali sebagai zaman jahiliyah. Masyarakatnya hidup berpuak-puak dalam sistem kabilah, di mana semangat perkauman atau asabiah begitu menebal. Mereka terbahagi kepada kaum Hadhari yang tinggal di kota dan kaum Badui yang hidup secara nomad. Setiap kabilah dipimpin oleh seorang syekh, yang dipilih berdasarkan keberanian dan kebijaksanaannya. Namun, semangat asabiah ini seringkali mencetuskan peperangan antara kabilah untuk merebut kuasa dan harta. Ekonomi masyarakat jahiliyah bergantung pada perdagangan dan pertanian. Rombongan kafilah unta merentasi padang pasir, membawa barang dagangan seperti kemenyan dan rempah ratus ke Syam dan Mesir. Di Makkah, kaum Quraisy menjadi pentadbir perdagangan yang maju. Namun, amalan ekonomi mereka dicemari dengan riba, penipuan dalam timbangan dan mementingkan keuntungan semata-mata yang membawa kepada penindasan. Pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bersamaan 20 April 570 Masihi, lahirlah seorang insan yang akan mengubah sejarah dunia. Baginda dibesarkan sebagai seorang yang berakhlak mulia dan dikenali dengan sifat amanah. Pada usia 40 tahun, ketika sedang beribadat di Gua Hira, pada 17 Ramadan, 6 Ogos 610 Masihi, baginda menerima wahyu pertama, surah Al-Alaq. Perkataan Iqra, bacalah, menjadi titik permulaan sebuah tamadun yang berasaskan ilmu pengetahuan. Dakwah Islamiah bermula secara rahsia selama 3 tahun sebelum dijalankan secara terang-terangan. Setelah menerima tentangan hebat di Makkah, baginda berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Di sana, baginda diterima sebagai pemimpin dan merangka Piagam Madinah, sebuah perlembagaan bertulis pertama di dunia yang menyatukan masyarakat Islam, Muhajirin dan Ansar, dengan masyarakat bukan Islam di bawah satu pentadbiran yang adil. Sebagai ketua negara, baginda membuktikan kepimpinan yang unggul. Baginda melaksanakan keadilan berdasarkan Piagam Madinah dan mengamalkan konsep syura, perbincangan, dalam membuat keputusan. Sebagai panglima tentera, baginda memimpin peperangan seperti Perang Badar dan Andak untuk mempertahankan Islam. Konsep jihad yang diperkenalkan adalah untuk mempertahankan agama, umat dan negara, dengan etika peperangan yang melarang kemusnahan dan pembunuhan orang yang tidak bersalah. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, kepimpinan Islam diteruskan oleh Ulafa Al-Rashidin. Saidina Abu Bakar Al-Siddiq memerangi golongan murtad. Saidina Umar bin Al-Khattab meluaskan wilayah Islam ke Iraq, Syam, dan Mesir serta menyusun sistem pentadbiran yang cekap. Saidina Uthman bin Affan pula mentadbir wilayah yang luas dan membukukan Al-Quran. Saidina Ali bin Abi Talib pula memastikan kestabilan dan kemakmuran negara Islam terus terpelihara. Kegemilangan tamadun Islam diteruskan oleh kerajaan-kerajaan besar. Kerajaan Bani Umayyah, 661 hingga 750 Masihi, berpusat di Damsyik dan meluaskan pengaruh Islam hingga ke Sepanyol dan Asia Tengah. Kerajaan Bani Abbasiyah, 750 hingga 1258 Masihi, yang berpusat di Baghdad menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Seterusnya, Kerajaan Turki Uthmaniyah, 1299 hingga 1924 Masihi, yang berpusat di Anatolia menyebarkan Islam hingga ke Eropah Timur. Tamadun Islam menyumbang sistem politik dan ekonomi yang adil. Konsep ummah menyatukan semua manusia di bawah satu persaudaraan, manakala sistem syura memastikan keputusan dibuat secara kolektif. Dari segi ekonomi, institusi Baitul Mal ditubuhkan sebagai perbendaharaan negara. Pengenalan sistem zakat, wakaf, dan pengharaman riba memastikan pengagihan kekayaan yang saksama dan membantu golongan yang memerlukan. Zaman keemasan Islam melahirkan ramai ilmuwan terulung. Di pusat-pusat kegiatan intelektual seperti Cordoba dan Baghdad, ilmu berkembang pesat. Jabir bin Hayyan, Geber, dikenali sebagai bapa ilmu kimia. Ibn Sina, Avicenna, menulis kitab perubatan Al-Qanun fi Al-Tib yang menjadi rujukan di Eropah. Al-Awarizmi mengasaskan ilmu algebra, manakala Al-Biruni memberi sumbangan besar dalam bidang geografi dan kartografi. Dalam bidang seni bina, tamadun Islam meninggalkan warisan yang mengagumkan.
Masjid-masjid dibina dengan ciri-ciri unik seperti menara untuk laungan azan, mihrab sebagai penunjuk arah kiblat, dan mimbar untuk khatib berkhutbah. Bangunan dihiasi dengan ukiran kaligrafi, corak arabes dan geometri yang indah. Seni bina seperti Masjid Cordoba di Sepanyol dan Masjid Sultan Ahmed di Turki menjadi bukti kehebatan dan keunikan seni bina Islam yang kekal hingga ke hari ini.